Okey, so kita nak bincang matematik tingkatan 4 bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh diubah. Kuadratik ni maksudnya dia kuasa 2. Graf dia yang graf sama ada senyum ataupun masam tu. Okey, itulah kuadratik. Yang ni tak ada apa. Okey, yang ni dia kata tentukan sama ada setiap kumpulan berikut merupakan kumpulan kuadratik dalam satu. Okey, dia maksudnya kat sini dia ada two meanings. Dia kuadratik maksudnya dia kuasa 2, satu boleh ubah. Maksudnya satu boleh ubah ni satu huruf je. Okey, contohnya macam yang ni. Ini ya sebab dia kuasa tertinggi dia 2. Yang ni 3. So ni bukanlah. Yang ni bukan satu boleh ubah sebab yang ni dia 2 pun boleh ubah sebab dia ada X dan Y. 2 pun boleh ubah. Dia kuadratik tapi dia bukan satu boleh ubah. Okey. Untuk yang ni, ya kuadratik. Yang ni dia bukan. Sebabnya kalau E ni, dia ada kuasa yang bukan nombor bulat. Sebab yang ni, this one, kalau kita tukar dia akan jadi 3x negatif 2. Okay, yang ni pun sama. Sebab dia, kuasa 2 dia bukan nombor bulat. Dia kuadratik tapi dia, dia bukan kuadratik. Sebab kuasa dia bukan nombor bulat. Nombor bulat ni contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. Dia bukan pecahan, bukan perpuluhan. Okey, lepas tu yang ni yang semalam yang cikgu explain tu. Kita nak tentukan A, B, C. A, B, C ni guna calculator kan, ada 2 kan. Semalam cikgu dah bagi link tu, boleh tengok balik. So contohnya macam yang ni kita kena susun. Kuasa 2, kuasa 1, 1. Macam yang ni depan dia 2. Yang ni negatif 3, yang ni 1. Okey, so untuk yang ni 2 sifar negatif 4. Kalau ada negatif kena tulis negatif. Okey, macam yang bawah ni C ni 1/2 5 negatif 3/2. Yang ni negatif 1 1 sifar. Negatif 1 negatif 3 negatif 9. Ni 1/2 yang tak ada tu sifar. Tu maksud dia. Okey. Ataupun disebut perkali. Okay, next. Tentukan sama ada dalam satu modul jika. Okay, yang ni boleh buat latihan ni. Lepas tu boleh check jawapan. Okay. Yang ni tak ada apa. Okey, menentukan titik maksimum atau minimum. Yang ni sangat senang. Kalau A, tadi kan kita dah kena pasti A. Kalau A tu positif, dia graf dia senyum. Bila senyum, dia titik minimum. Sebab dia kat bawah ni nilai dia. Kalau negatif, dia titik maksimum. Tu je lah yang kita kena tahu. Okey, paksi simetri dia ada formula dia. Kita kena tahu ini. Paksi simetri ni maksud graf kita belah tengah tu. So half dengan half ni sama. Ni formula dia. Negatif B per dengan 2A. Okey, ni tak ada apa. Okey, boleh jawab yang ni. Lepas tu nanti boleh check jawapan dia. Okey, menentukan nilai graf. Okey, A maksudnya dia kata semakin kecil nilai A. A kan tadi kita dah belajar nilai A. Perkali untuk X kuasa 2. Semakin kecil nilai A, semakin lebar. So, semakin kecil kita kena tahulah. Ni kalau macam, ni kan line. So, ni kosong. Ni 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So, kalau ke sebelah kanan, dia semakin besar. Kalau ke sebelah kiri, dia semakin kecil. Okey, contohnya, kalau negatif. Okey, kalau dia semakin kecil, dia semakin lebar. Macam itulah kita kena ingat. Dia macam opposite sikit. Contohnya macam ni. A ni dia lebih kecil daripada A kuasa 2. A1 lebih kecil daripada A kuasa 2. So, A1 ni lebar lagi graf dia. Dia lagi expand kalau dia lagi kecil. Tu kena ingat lah. Contohnya kalau negatif 3 dengan negatif 2. So, negatif 3 lagi kecil. Sebab dia ke sebelah kiri kan. So, dia akan lagi besar. Lepas tu yang ni untuk nilai B. Nilai B perkali untuk B tu. Kalau dia sebelah kiri. Kalau dia positif, dia sebelah kiri. Kalau dia negatif, dia sebelah kanan. Macam ni graf dia. Macam ni lah. Dia tends to sengit-sengit. Kita panggil.
Okay, kalau dia kosong, dia kat tengah-tengah, center. Lepas tu, yang ni C. C macam biasalah. C tu pintasan Y. Dia berpintas dekat sini. Ni C. Nampak tak ni? So, kalau C dia 5, ni 5 lah. Contoh. Okay. Tadi ada latihan tak? Tak ada lagi kan? Okay, kalau dia bagi titik, kita masukkan je dalam persamaan tu. Ni titik X ni, kosong ni titik X. 4 ni titik Y. So, kosong ni masukkan dalam sini. Kosong. Y dia dekat Fx ni. Fx ialah Y. Lepas tu buat algebra lah. Dapat C sama dengan negatif 1. Okay, yang ni tak ada apa. Julat dia kata menunjukkan dua graf fungsi. Dua graf fungsi. F dengan G yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Okay, P ni dia kurang daripada 3 lah. Sebab dia kalau lagi lebar lagi kecil. Lepas tu tu je lah. Justifikasi sebab graf ni kalau kita boleh kata nilai dia lebih kecil. Justifikasi dia. Lepas tu boleh jawab soalan yang 1.1 C. Cikgu rasa okey kot 1.1 C. Yang ni just jawab soalan 1 dengan 2 je. Soalan 3 tak payah. Okey, yang ni dia macam buat persamaan kuadratik lah. Dia kata luas. So, luas panjang ni panjang. Panjang kat bawah ni. Panjang yang ni. Panjang yang ni lebar dia. Panjang darat lebar. Lepas tu dapat nilai dia. Kan dapat nilai lah. Dia tak payah kira pun yang ni. Dia kena buat persamaan je. Ini. Persamaan untuk luas. Panjang darat lebar. Buka bracket dah. Tak payah cari X. Yang ni sebutkan bentukan persamaan kuadratik. Kalau persamaan kuadratik dia ada sama dengan kosong. Kalau dia ungkapan je dia tak ada sama dengan kosong. Okey, so boleh jawab soalan ni, soalan ni. Yang ni dia bagi tahu A tadi tu. Okey, dia kalau punca, kita kena check lah kiri dengan kanan sama ke tak. Kalau sama, maksudnya dia punca lah. Maksudnya macam kita gantikan nilai tu, tengok sama ke tak. Contohnya macam ini, dia kata 1 dengan 3. So, masukkan 1, gantikan 1 dengan X tu gantikan dengan 1. Lepas tu, X tu gantikan dengan 3. So, 0, 0 sama. So, dia punca lah. Maksudnya 1. Sekejap. Okay, maksudnya macam ni. Maksudnya, kalau dia bukan kosong, dia bukan punca. Kalau dia kosong, dia punca. Tu je. Sebab ni kan sepatutnya sama dengan kosong. Okay, lepas tu boleh jawab soalan ni. Lepas dia check jawapan dia. Soalan ni yang punca mengikut kaedah faktoran yang cikgu ajar semalam tu, dia kena reverse. Kena buat EQN ataupun buat polinomial. Ambil kuasa 2, masukkan A, B, C. Lepas tu tulis nilai X dulu, lepas tu reverse macam ni. X3, X2, positif, reverse dia jadi negatif. Yang ni okey, nilai X yang kita dapat 2 tu, dia ialah nilai yang dekat sini. Yang bersilang pada paksi X. Contoh, 2, 4 kita dapat. 2, 4 tu kat situ lah. Tu maksud dia. Tu maksud punca. Yang ni boleh jawab. Boleh pick few ataupun nak jawab semua pun boleh. Lakar graf. Okay, so yang ni boleh lakar graf lah. Lakar graf. Lakar graf dia based on yang tadi, ciri-ciri yang depan-depan tadi tu. Ni pun sama juga.
tentukan titik maksimum, minimum. Lepas tu yang ni kita kena faham lah dia cakap apa kan. Kalau isi padu panjang tak lebar tak tinggi. Lepas tu selesaikan. Boleh jawab juga ini. Lepas tu dah habis dah bab ni.